Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video ketika usahawan Dato' Alif Shukri bersiaran secara live pada pagi tadi. Dato' Alif Shukri menjelaskan perkara sebenar bagaimana isu pertengkaran di antara ahli keluarganya bersama adik ipar kepada ibunya Bonda Rozitar Ibrahim. Dato' Alif Shukri turut menjelaskan bagaimana isterinya Datin Syahidah secara tidak langsung boleh terlibat sama dalam konflik tersebut. Penjelasan tersebut juga sekaligus menjawab persoalan adik ipar Bonda Rozitar iaitu Rebecca yang sebelum ini ada bertanya kepada isterinya Datin Syahidah apa salahnya berkongsi segala video berkenaan isteri kepada abang sulungnya yang merujuk kepada Bonda Rozitar Ibrahim. Dalam sesi live itu juga, Dato' Alif Shukri ada menjawab isu berkenaan adik ipar ibunya yang meminjam duit sebanyak 1.5 juta ringgit seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Tulannya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Kami ni family tidak dibenarkan posting gambar. Dan waktu majlis tertutup, tak boleh ambil gambar, tak boleh buat video. Jadi semua kita orang ni macam satu keluarga ni private lah, tak nak cerita, senyap, buka tutup, dah buat perbincangan. Faham tak? Tertutup, tak cerita dengan apa-apa. Okey, nak dia ceritakan cerita. Papa dengan mama ni mendengar luahan semua anak-anak bonda. Tapi papa tak nak cerita kat sini. Papa cerita sikit je ringkasan bagi korang faham. So, kita orang dengar orang tu. Seorang cakap tu, seorang cakap ni, seorang cakap tu, seorang cakap ni. Jadi, kita dengar lah. Kita taklah menyampaikan mana-mana pihak. Tak ada pun bercerita buruk kat orang. Kita dengar. So, orang adalah budak-budak kan. Dia tengah sedih. So, kita faham lah. Jadi, bila diorang tertengok gambar, tertengok video, diorang sedih. So, kita as a parent, kita as a abang yang dia anggap macam mak ayah ni. Sebab mak ayah dia kan sibuk. Dia datang rumah kita. Selalu datang rumah kita, tidak 2 hari sekali datang rumah kita. Kita, alah udahlah tu, biasalah tu. Kita pun cool down kan budak. Tetapi, nak diringkaskan cerita lah. Kak Ida lah selalu, Kak Ida ni my wife lah, dengar dia cerita lah. Sama dia kan berniaga. So, bila dia berniaga, orang duk tanya, provoke. Dan sebenarnya video ni datang asal usul ni bukan daripada kami, daripada adik-adik yang lain. So, bila dia orang provoke benda tu, isteri saya, Datin tu, geram. Jadi dia bila orang provoke tanya tu, orang kat sana sekian-sekian, berbalas lah kat situ. Itu sahaja. Dan bonda ni pula sebenarnya dah memaklumkan. Saya ni dah tua. Kalau boleh gambar-gambar ke apa-apa benda tu, janganlah. Dia tak selesa lah. Yelah, budak kecil umur 15 tahun, kan, kita tak apa-apa. Suami bonda pun tak salah dalam cerita ni. Bonda pun tak salah. Cuma kita kena jaga. Kadang-kadang remaja tak faham tak? Jadi bila benda ni terjadi, kami pula orang famous. Bila buat live, orang masuk. Macam papa-papa tak baca. Jadi mama geram. Mama pun ceritalah kan. Tapi bukanlah menghina macam sampai ke tahap mengaibkan dia. Membuka aib, tak ada. Cuma dalam cerita ni kalau boleh kita menghormati pengantin baru yang dah ada anak kecil dan cucu. Itu je. Itu je. Tak kisahlah kalau mereka nak beromantik kan. Nak beromantik dalam bilik ke, dalam rumah ke. Tak ada kisah. Itu je. Faham tak cerita? So bila cerita ni diletakkan dekat part my wife, I tak bela my wife tau. Bila apa pun yang berlaku, mereka sharing dengan kita. Dan budak-budak ni kan selalu buat video. Kita tak pernah ulas apa-apa tau. Ni hari ni Papa ulas. Papa ulas pun untuk nak clarify apa perkara yang berlaku. Oh, jadi kan netizen kan bertanya time the live. Masuk, orang tu buat tu, adik you menangis. Betul ke 1.5 juta? Kan masuk. I dah bagi tahu dengan mama dah senyap. Faham tak? Senyap, jangan cakap. Tapi dia pun geram lah tengok adik dia menangis, adik dia terseksa, anak. You faham tak? You faham tak perasaan budak-budak? Faham dah?
So bila dia membalas, bukanlah membalas dia hina orang, tak ada. Bila kita dengar betul-betul, dia tak sebut apa, tak ada sebut nama pun. Tak sebut nama pun. Kalau cerita pasal benda-benda ni, keluarga saya besar, ipar dua saya besar, dia tak sebut nama pun. Cuma kami ni dah lah tengok budak tu menangis, budak ni mengadu, kita dah bagi dia orang kesabaran, dah bagi ketenangan. Dan bila masuknya benda tu, isteri saya mungkinlah bercerita, tetapi tidaklah sampai mengaibkan orang. Faham tak? Itu je. Tak ada pun saya dengar dia cakap lebih. Cuma dia kata jangan mencapak. Jangan mencapak, maksudnya apa? You faham tu betul. Jadi bagi saya, kita ni sebagai suami kan, takkanlah saya nak gaduh lagi yang. Jom kita bergaduh. Takkanlah macam tu. Itu mak aku, ini bini aku. Saya ni sampai cerita dengan my mum. Padahal pada perancangan awalnya, semua benda nak dirahsiakan. Kalau you all nak tahu kisah sebenar-benarnya, boleh tanya dengan bonda. Bonda jumpa papa. Syukri, mak kalau boleh tak nak cerita pun. Mak punya marriage ni, mak nak secret ni. Tak ada siapa boleh buat video, tak ada siapa boleh buat gambar. You boleh tanya dengan dia. Dia tak nak cerita siapa. Even dia nak tutup muka suami dia. Itu cerita yang sebenarnya. Cerita pasal 1.5 juta ni, dik, papa nak bagi tahu dengan korang. Papa takkan keluarkan apa-apa statement sebab papa itu bukan bidang kuasa papa. Faham tak? You all kena faham. My mum ni dah tua, umur dah dekat 60. Dah 60 ke 60 je lah, 58 tu macam tu lah umur dia. So dia ada cucu, dia dah anak kecil. Betul sekalipun 1.5 juta ke 2 juta ke, papa tak boleh masuk campur deh. Contohlah papa ada duit 1.5 juta, mak papa nak menyebuk, takkan aku benci? Kalau betul sekalipun bukan hak kita, tak kuasa aku nak menguruskan anak. Faham tak? Kita sebagai anak ni tak boleh lebih-lebih. Papa sekarang dengan mak papa sekarang ni ada konflik, dik. Papa semalam ada terkasar bahasa dengan dia. Ada teguris, tak boleh, itu duit dia, dik. Jadi papa tak boleh nak buat apa-apa. Papa ni terpaksa bercakap, dik. Papa dah simpan, ada terbuku juga. Tak boleh, papa tak boleh bercakap. Kalau papa bercakap, contohlah anything happen berlaku aku yang kena. So papa tak nak keluarkan statement. Betul ataupun tidak betul, bukan daripada mulut papa. Tapi kalau korang tanya pasal kenapa benda ni tercakap, kenapa benda ni secret, bonda yang nak secret, bukan kami. Faham? Pada awalnya happy-happykan diri, seronok-seronokkan diri. Kadang-kadang hidup ni kita kena pura-pura bahagia. Orang yang gagal itu adalah orang yang tak biasa dengan kegagalan. Jadi walau sepahit mana ujian yang anda tempuhi, how struggle you are, especially dalam kehidupan, orang rapat kita pun tak faham apa yang kita nak buat. Sebab saya percaya, di mana ada usaha, di situ ada rezeki. Jangan sesekali kita menyalahkan takdir. Jangan sesekali kita memburukkan keluarga, memburukkan ibu ayah, memburukkan orang terdekat anda. Banggalah dengan pengalaman kepahitan yang ada, dan saya percaya kepahitan akan menjadi universiti anda untuk menjadi orang yang kuat. Sebab saya percaya orang yang berjaya itu adalah orang yang dah biasa gagal, dan orang yang gagal itu adalah orang yang tak biasa gagal.